Hai semua, Ivan di sini dan hari ini kami memutuskan untuk membuat video yang dipanggil 24 jam dalam satu warna. Saya pasti ia akan seronok. Saya tak sabar untuk mula. Mari kita tentukan warna dengan kotak-kotak ini. Tapi guys, siapa nak mula dulu? Will, saya akan buat. Yang ini, mari ambil yang ini. Saya harap awak dapat merah jambu, haha. Saya akan dapat kuning. Tunggu dan lihat sahaja. Ya, kuning. Memang kuning. Siapa seterusnya? Oh, saya akan pergi seterusnya. Saya harap saya tak dapat macam kelabu atau coklat atau sesuatu. Sebenarnya, tidak, saya mahu kotak ini tepat di tengah. 3, 2, 1. Oh, ia merah jambu. Okey, jom wow. Saya mahu kuning, tetapi merah jambu memang bagus. Giliran saya sangat mahukan merah. Semua merah adalah warna terbaik. Saya fikirkan yang ini. 3, 2, 1. Sebenarnya saya okey dengan biru dan mulai sekarang kita hanya boleh guna warna-warna ini. Patutkah kita mula dengan mendapatkan beberapa pakaian? Sudah tentu, mari kita bertemu semula di sini dalam masa 30 minit. Kami telah buat pilihan kami. Tapi bagaimana dengan anda memilih warna anda sendiri hitam? Kerana anda tahu apa yang hitam butang langganan. Pergi ke bawah dan langgan sekarang juga. Ayo, jom. Saya bernasib baik dapat merah jambu kerana semua sumber merah jambu. Oh tidak, tiada apa-apa yang merah jambu. Adakah ini merah jambu? Tidak, itu biru. Lihat ini. Lihat baju atas merah jambu cerah ini. Sebenarnya, saya rasa ia bukan untuk umur saya. Merah jambu, merah jambu, merah jambu. Tak benar-benar merah jambu. Saya perlu cari pakaian. Tunggu sebentar. Saya rasa ini agak bagus. Dan ia merah jambu. Dan ia saiz saya. Tengok ni, semua. Saya dalam pakaian merah jambu saya. Beberapa Crocs merah jambu dan... Oh, lihat. Ini sempurna untuk kita. Baiklah, mari kita periksa. Saya dah jumpa baju kuning. Hey, Ivan, apa pendapat kamu? Seriuskah awak? Stanley, ini baju wanita. Pergi cari yang lain. Saya betul-betul suka yang ini. Nampak macam bukan baju wanita pun. Oh, semua. Saya rasa baju ini muat elok pada saya. Tapi sekarang saya perlu cari seluar pendek dan kasut. Sejujurnya, kami rasa tak banyak pilihan di sini. Jadi kami akan pergi ke kedai lain. Okey, saya perlukan merah jambu, merah jambu, merah jambu, merah jambu, merah jambu. Dan topi keledar merah jambu. Tak perlu skuter. Saya jelas akan menang botol air merah jambu ini. Okey, jom. Baiklah, mari kita mula. Saya sudah nampak banyak t-shirt kuning. Apa yang patut saya pilih? Ini tak teruk. Sebenarnya, apa pendapat kamu, Stan? Saya rasa itu sempurna. Saya rasa saya akan ambil ini. Bagaimana dengan yang itu? Saya takkan berbohong. Saya rasa yang ini sempurna. Dan ia ada tengkorak di belakang, itu agak keren. Yang tinggal hanya seluar pendek atau panjang dan beberapa kasut. Termasa untuk dapatkan beberapa selipar. Semua, saya tak percaya ini. Ia padanan sempurna. Jom. Pakaian saya dah siap, kamu tahu. Saya sedikit sinar matahari yang jarang. Baiklah, semua, lihat pakaian ini. Saya rasa ia nampak sangat baik. Apa pendapat kamu tentangnya, Stan? Ya, ia nampak agak keren. Pakaian awak juga nampak keren. Dan awak dapat selipar kuning. Mari lihat bagaimana keadaan Maria. Oh, Stan secerah matahari. Saya bergurau. Maria, awak nampak macam patung Barbie dengan kaki panjang. Semua, kita perlu cari cabaran seterusnya. Aku ada. Jom kita tengok siapa boleh jumpa paling banyak warna mereka dalam 30 minit. Oh, itu sempurna. Dan yang kalah akan dihukum. Tetapi saya tak pasti apa hukumannya. Saya tahu. Kita terjun ke dalam air pancut. Tidak, saya okey. Saya rasa saya tahu. Yang kalah akan mewarnakan rambut dengan warna mereka. Oh, ya. Maksud awak macam lebih kuning? Sudah tentu, ya. Masa bermula sekarang. Apa? Di mana troli kita? Semua, saya sudah nampak banyak benda kuning. Ini sangat berat, tapi saya kena dapatkan supaya saya boleh menang.
cepat datang, perlu kekal terhidrasi. Ini bola tenis, agak hijau. Oh, saya perlukan sesuatu yang lain. Saya tak jumpa apa-apa lagi. Jom ke kedai sebelah. Wah, wanita. Baiklah, giliran saya memilih objek. Saya di kedai buku sekolah dan saya harap saya jumpa sesuatu. Warna biru muda ini dikira biru gelap. Dikira tak, saya tak tahu. Tapi ini memang biru mari. Saya rasa saya akan ambil ini. Pasti ambil botol air ini. Kawan-kawan, saya rasa ini dikira sebab kebanyakannya biru. Kawan-kawan, gelantangan itu sempurna. Kawan-kawan, saya rasa saya tak boleh bawa semua ini. Saya perlu fikirkan sesuatu. Oh, ya, itu yang saya perlukan. Mari kita masukkan semuanya dengan cepat. Baiklah, mari kita pergi ke kaunter. Mari kita tambah pin ini juga. Saya bangga dengan diri sendiri. Baiklah, mari lihat apa yang boleh saya jumpa di kedai ini. Tak ada yang betul-betul merah jambu. Oh, apa ini? Bukan merah jambu. Lihat telur besar ini. Ya, dan ini semua merah jambu. Ini merah jambu. Kan, ya, ini juga merah jambu. Saya perlukan lebih. Beberapa baju merah jambu. Lihat. Pasti, kami dapat set Crayola ini. Ia agak merah jambu. Jadi saya akan ambil. Baiklah, 10 minit. Mari kita pergi. Saya perlu cari beberapa warna biru. Baiklah, ayuh merah jambu. Tidak, itu bukan merah jambu. Oh, tiada yang merah jambu. Matlamat saya adalah untuk mencari sekurang-kurangnya 2 atau 3 benda dalam keseluruhan kedai ini. Dan ia besar, ada banyak barang kuning. Sudah tiba masanya untuk mencari barang biru. Mari lihat. Ayuh, itu ikan hiu biru. Saya ambil ini. Dapat beberapa patung lembut. Oh, Lego kawan-kawan. Lego City ini ada lebih banyak biru daripada warna lain. Jadi saya kira ini. Minecraft itu bukan merah jambu. Oh, tidak ada yang merah jambu. Adakah ini merah jambu? Tidak, itu biru dunia pelukis. Saya rasa itu dikira. Ia merah jambu. Kotak merah jambu. Agak merah. Tapi tak mengapa. Ia merah jambu. Ini sangat keren. Kamu tahu apa yang lebih baik? Ini kereta impian saya. Sebuah Corvette. Ini sangat keren. Apa yang saya jumpa? Kerusi ini sempurna. Walaupun sekarang saya fikirkan, ia kebanyakannya hitam. Saya rasa saya tak boleh lepas dengan itu. Ini mesti sangat sempurna dari semua warna yang mereka keluarkan. Mereka keluarkan kuning. Ini Pikachu. Benda kuning yang sempurna. Oh, dan ayam. Jadi bagaimana keadaannya, kawan-kawan? Menakjubkan. Bersiap sedia untuk warnakan rambut anda. Wah. Jangan begitu cepat. Tunggu sehingga anda lihat berapa banyak saya ada. Maria, kamu hanya ada satu barang. Bersiap sedia untuk warnakan rambut kamu. Itu rancangan saya. Saya ada lebih banyak dalam troli saya. Cuma belum nampak lagi. Bercakap tentang masa, kita hanya ada 3 minit lagi. Oh, lebih banyak mainan. Nerf. Saya pasti ambil ini. Tiada yang merah jambu. Seperti lihat ini dalam merah jambu. Oh, sempurna. Bukan merah jambu. Sesuatu yang merah jambu. Ayuh. Taylor Swift. Sayang, cinta yang buruk. Saya tak tahu. Le. Oh, sudah tiba masanya untuk berseronok. Saya suka arcade. Oh, saya nampak satu kuning. Mari cuba lagi untuk hadiah. Mari kita pergi untuk yang ini. Oh, tidak. Kami cuba lagi. Kami akan mencuba. Tidak. Oh, ini yang biru. Mari kita pergi. Ya, ayo, saya berjaya. Kawan-kawan, saya jumpa satu lagi kuning. Tunggu, mari kita buat yang ini. Ayo, Stan, pergi. Ambil yang kuning. Kamu juga kuning. Ayo, Stan. Ayo.
Baiklah, ini. Baiklah, mari kita pergi. Ayo, teluh merah jambu ini. Tidak. Ayo, lihat. Yang ini pun merah jambu. Saya mahu cuba memenangi jerung ini. Teruskan. Ayo. Saya mahu jerung ini, tetapi ia bukan merah jambu. Baiklah, saya akan berikan ini kepada Stan. Stan, ini untuk kamu. Ia berwarna kuning. Saya benci warna kuning. Sama-sama. Stan, Masa untuk bandingkan keputusan. Stanley, berapa banyak barang yang kamu ada? Saya ada satu di sini. 5, 7, 8. saya ada 14. 14. Adakah ini serius semua yang kamu ada? 1, 2, 3, 4. Kawan-kawan, tunggu sekejap. Saya ada lebih dalam beg saya. 5, 6, 7, 8. 8. Saya masih ada lebih. Ayo, saya menang, kawan-kawan. Kamu kena warnakan rambut kamu. Oh, tidak. Kamu semua sudah bersedia untuk melakukannya seperti ini. Tidak. Baiklah, mari kita mula. Mari kita mula dengan kamu. Stan, 3, 2, 1. Ia lebih kelihatan seperti hijau. Sangat teruk. Benci ini. Baiklah, itu sahaja. Ia benar-benar berbau. Dan ia bukan pun kuning. Ia hijau. Ia benar-benar kelihatan bagus pada kamu. Saya suka. Giliran kamu. Ivan, adakah kamu bersedia untuk menyamar dengan pakaian kamu? Wah, ia sangat biru. Dah siap, Kay. Biar saya cuba. Kamu semua patut pilih lebih banyak barang. Kamu kelihatan seperti lelaki ini. Hei, cukup itu. Ia kelihatan sangat bagus, kawan-kawan. Lihat kamu. Kamu patut mula kumpulan lelaki. Kamu mahu mula kumpulan lelaki. Tidak nak tengok. Saya tak nak. Kawan-kawan, kita berjaya. Ya. Itu tidak baik langsung. Saya tidak suka itu. Saya tidak akan buat ini lagi. Oh, ayuh, ini seronok. Saya rasa kita patut buat lagi suatu masa nanti. Ya, tapi kita dah nak habis kek. Sudah pun petang. Baiklah, mari kita buat lagi. Baiklah. Tidak, 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 tidak. Saya benci warna kuning. Harap kamu seronok dengan video ini. Tulis di komen. Jika kamu mahu bahagian kedua, pastikan untuk suka dan langgan. Kenapa kamu masih merakam? Berhenti.